kita lebih cepat capai matlamat. Bawah bimbingan saya pun dah ramailah bagi tahu. Sebelum ini tak boleh menyimpan dalam bentuk duit, tapi apabila saya ajak mereka buat tabungan emas, mereka sedar boleh pun menyimpan. Cuma ubah cara sahaja. Ubah cara simpan dalam bentuk gram emas. Bawah bimbingan saya pun dah ramai dapat keuntungan. Jadi mereka ucap terima kasihlah kerana ajak mereka menabung emas. Dah ramailah yang terima item emas fizikal yang dapat keuntungan. Keuntungan dengan emas hanya persoalan masa. Sebab tu kalau kita tahu kan, kalau kita tahu emas ni pasti memberi keuntungan kepada kita, mengekalkan kuasa beli jangka masa panjang, kita akan buat simpanan emas. Dulu tuan puan saya tak ambil tahu pasal ilmu emas, ilmu keuangan. Saya juga tak buat simpanan emas. Tapi apabila saya belajar, saya baca buku, saya hadir training, saya mula sedar emas ni banyak sangat memberi manfaat yang baik kepada kita. Kita boleh kurangkan sifat boros dalam belanja. Dengan tabungan emas kurangnya berlaku masalah kebocoran. Kita lebih cepat capai matlamat sebab kurangnya berlaku kebocoran. Juga emas mengekalkan kuasa beli jangka masa panjang. Sebab tu saya bagi tahu apa tujuan jangka masa panjang 1-2 tahun, 3 tahun ke atas. Lebih pandai, lebih cerdik kita bekukan dalam bentuk gram emas. Sebab emas penyimpan nilai paling ampuh dalam sejarah. Agar kita semua ni tak terus ditipu oleh nombor yang ada pada duit. Hanya besar pada angka, nilainya dirompak oleh inflasi susuk nilai mata wang. Dengan kata lain, kita memerlukan duit yang lebih untuk mendapatkan barang yang sama pada waktu yang berbeza. Kalau kita tahu duit tak mengekalkan kuasa beli cukup untuk kita buat tabungan emas. Tuan puan, sebelum tahun 1971 tak ada istilah pelaburan emas. Sebelum tahun 1971 tak ada istilah pelaburan emas. Sebab apa? Sebab sebelum 15 Ogos tahun 1971 duit kita ni dicetak bersandarkan dengan emas. Tapi selepas 15 Ogos tahun 1971 duit kita ni tidak dicetak tanpa bersandarkan dengan emas. Ianya dicetak tak tahu bersandarkan dengan apa. Jadi dia boleh dicetak sesuka hati mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebab tu tuan puan adanya jenayah percetakan wang haram. Jadi tuan puan, nilai emas ni berdiri sendiri atas ketulinannya tanpa jaminan mana-mana pihak. Manakala nilai duit tidak berada dekat kertasnya, tapi berada dekat jaminan kerajaan pemerintah sesebuah negara. Sebab tu ianya tertulis dengan jumlah tersebut. Tuan puan, duit ni kan, kalau saya potong 2, nilainya akan menjadi kosong. Sebab nilai duit ni tidak terletak pada kertasnya, tapi terletak pada jaminan kerajaan pemerintah sesebuah negara. Manakala emas, contoh item 20 gram, harganya 10,000 contoh. Kalau saya potong 2, nilainya akan menjadi 5,000. Sebab apa? Sebab emas berdiri sendiri atas ketulinannya tanpa jaminan mana-mana pihak. Ianya tak perlu jaminan mana-mana pihak, berdiri sendiri. Sifat emas ni tak boleh dicipta, tak boleh dimusnahkan. Manakala duit ni boleh dicipta, boleh dimusnahkan. Sebab tu emas mata wang antarabangsa. Mana-mana negara kita boleh jual, tiada batas sempadan. Jadi tuan puan, belum ada lagi akaun emas, kena buat simpanan emas, kena buat tabungan emas sebagai insurans nilai duit kita, nilai kepada kekayaan kita, insya-Allah. Sekurang-kurangnya ada walaupun tak banyak. Pergi dekat profile TikTok saya, buka dulu akaun emas secara percuma.